Yang tidak dirawat boleh memberi kesan serius terhadap fungsi otak dan keupayaan memberi tumpuan, sekaligus meningkatkan risiko kemalangan. Presiden Persatuan Sleep Apnea Malaysia, Louis Adai Kalam menjelaskan, microsleep berbeza daripada kelesuan biasa kerana ia berpunca daripada kekurangan tidur berpanjangan atau sleep debt. Microsleep ni sebenarnya adalah satu episod di mana kita tanpa sedar kita tertidur di antara 1 hingga 30 saat. Dan pucuk pangkalnya datang daripada sebabnya adalah amalan tidur yang kurang, ataupun kita mengabaikan tidur ataupun melambat-lambatkan tidur. Itu yang mengakibatkan terjadinya isu berkaitan dengan microsleep ni. Okey, kita mulakan dengan Encik Sulaiman dulu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Tambahnya, dari sudut amalan keselamatan, pemandu disaran berhenti rehat setiap 4 jam perjalanan selama 15 hingga 30 minit bagi memulihkan tenaga dan tumpuan.